Tok, saya rasa macam nak berhenti lah. Tak larat lah kerja macam ni. Penat. Siapa gaji hang sikit ke? Itulah, gaji pun memanglah sikit. Tapi kerja pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Masa untuk keluarga pun tak ada. Penat lah kalau selalu macam ni. Hang kena sabar. Kerja makan gaji tu biasalah. Pergi pagi, balik petang. Atuk ni dulu, waktu Atuk masuk askar, pergi perang dengan penjajah, lagi susah. Oh, Atuk dulu kerja pagi balik petang ke? Tak. Bila kami pergi berperang, pergi kami hidup, balik kami mati. Uish, tapi Atuk sampai law masa hidup weh. Dahsyat. Waktu orang lain sibuk, Atuk dah apa, pergi kat taman duduk dating dengan Duk Romain. Bunga. Weh Usman, aku main sini ni sebab aku ada terima aduan yang hang curi slipper dekat masjid kampung. Betul ke? Ni, aku tak tahu masa hilang esok tu. Siapa yang buat cerita? Hah? Tuduh aku balas slipper tu. Slipper kat masjid. Hai. Kalau aku curi slipper hang pun, berapa duit yang aku boleh jual? Hai. Ni, berapa lama dah kawan dengan aku? Takkan tak kenal? Hai. Ni, aku bukan nak tuduh hang, tapi aku sebagai ketua kampung Kuala Rimau ni, aku naklah bertanggungjawab kan di atas kehilangan kasut di masjid ni, Man. Ni, macam mana mereka boleh tuduh aku yang balas slipper? Padahal aku tak tahu apa pun. Kes slipper tu hilang dekat masjid lah. Ni, tu slipper aku tu. Ha, ni slipper aku. Mana aku curi pun. Hang ni. Aku pun tahu yang hang tak curi pun, tapi aku perlukan bukti lah yang hang bukan curi kasut kat masjid tu, Man. Ni, aku tak tahu macam mana nak cakap dengan hang. Jangan tamayang Jumaat ya. Masjid pun tak tahu tak mana. Aku tak pernah pergi masjid. Ni. Ha. Ingat tak? Waktu mereka duduk semayang Jumaat, bukan dengan aku lah, duduk kat Kuala Madar, duduk mengai sama-sama. Ingat ke tak? Lupa. Ingat ke tak? Benar weh punya Osman. Tak apalah, just settle lah benda ni. Tak apalah. Alhamdulillah, semua yang dah settle. Amin. Terima kasih. Weh, betul ya ada orang nak bak aku dulu kata hang hebat. Tak ada lah. Sudah cerita kan? Aku ada dengar orang duk cerita. Ada lah orang duk cerita, lepas tu pula ada orang lain duk cerita lah duk bak kat aku. Ni dulu aku jadi beach boy. Tak beach boy yang orang ada kat pantai tu, yang dia pakai spender, ada badan ketak-ketak tu. Itulah beach boy. Dululah beach boy. Yang aku tahu ni, beach boy ni badan dia sadu. Yalah, Dulu memang sadar, tapi lah buncit dah kan. Lama dah. Sebut pasal beach boy tu, aku ada satu tragedi hitam. Tapi lama dah. Nak tahu apa dia? Aku pun nak tahu juga. Apa dia? Okey, cerita dia macam ni. Dulu, masa tu dekat Pantai Merdeka, adalah pok-pok ni 2-3 orang duduk jaga pantai. Masa tu aku jadi ketua jaga pantai lah kan. Aku jaga pantai lah. Mana tahu aku kan mereka duduk mandi apa, lemah apa, aku duduk selamat dia kan. Tapi nak jadikan cerita dia buat aku paling malu ni kan. Waktu tu aku duduk tengah berehat kan.
Duduk tengah pantai, duduk buah lotion, buah semua, duduk landing tengah pantai. Duduk tengah landing. Dengar ada orang minta tolong. Kan? Orang minta tolong. Tolong. Aku pun siapa dia minta tolong? Aku terkejut kan. Lompat bakit, kecepuh. Lompat bakit rupanya ada orang lemah tengah pantai. Lemah pantai. Aku pun macam mana aku nak buat kan? Aku pergi lah. Aku tak cakap banyak lah. Pergi lari kan. Lari cuk. Ketepung. Terjun dalam pantai kan. Ya nak selamat dia buang. Bila aku nak tarik dia main tengah pantai kan. Aku tengok ramai 2-3 orang hak duduk tepi pantai. Dia main cari kat aku. Main dekat aku kan. Tengok pasal apa. Rupa-rupanya aku ni bukan yang aku selamat mereka. Mereka selamat kat aku. Cerita dah. Aku lemah. Jam. Start pada tu lah. Aku berhenti lah jaga pantai. Tu sejarah paling malu lah hidupku. Bukan aku selamat kat orang. Orang yang selamat kat aku. Innalillah. Ada juga orang macam ni. Assalamualaikum Cik. Salam. Boleh saya tanya, adakah Cik seorang bekas wartawan yang bernama Husin tu? Waalaikumsalam. Ya betul, dulu saya seorang wartawan, tapi dah ni dah berhenti lah. Kalau tak keberatan, nak boleh saya tahu kenapa Cik boleh berhenti daripada bekerja seorang wartawan tu? Okey, sebab saya berhenti lah. Panjang cerita dah, tapi tak apa, saya cuba pendekkan. Okey, sebelum tu saya nak tahu lah, Cik ni mempunyai berapa orang isteri Alhamdulillah, ni baru ada 4 orang lah. Dahsyat Cik. Berdasarkan pengalaman Cik, apakah nasihat Cik yang paling berguna kepada kaum lelaki yang berada di luar sana lah? Okey, nasihat saya pada lelaki kat luar sana, hampa cubalah kahwin 3 ataupun 4 orang. Kenapa Cik menggalakkan mereka berkahwin ramai? Sebab bila kita kahwin ramai ni, dia ibarat kita berlanggan dengan travel agency ataupun syarikat penerbangan dan sebagainya lah. Di mana mereka ni betul-betul lumus nak bagi perkhidmatan yang terbaik kat kita. Okey, apa pula pandangan Cik kepada kaum lelaki yang berada di luar sana yang mempunyai seorang isteri? Okey, yang kahwin seorang pula, dia ibarat kita langgan syarikat Astro. Mana kita sudah tahu bila hujan dia sentiasa putih-putih ya. Dan bila cerita pula dia ulang 2-3 kali cerita yang sama. Dan yang paling teruk tu, Masya Allah, bil dia mahal tak padan dengan dia punya khidmatan tu. Sebab saya berhenti tu, sebab tu lah saya nak spend time dengan bini saya. Okey Cik, jadi terima kasih lah kerana Cik dapat meluangkan masa bersama saya. Dan insyaAllah saya akan mengikut jejak Cik, yang saya akan berhenti menjadi seorang wartawan lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana video kami kali ni? Okey, kalau korang suka, please share, komen dan subscribe di bawah. Dan jika korang ada pandangan untuk video-video yang akan datang, sila komen di bawah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe KRH TV. Bye. Pasal apa? Aku tengok kepala hang nampak sabut sangat. Aku tengah serabut ni. Aku tengah syarah bajet bulan ni. Mana aku nak cari 1,000. Dalam maintenance tinggi pula tu. Takkan hang kereta habis 2,000 kot. Bukan kereta. Habis tu kalau kereta siapa? Bah. Bukan juga bah. Tahu tak maintenance bah? Untuk apa? Dekat rumah aku, maintenance dia macam bini aku minta duit mahal dan minta beribu kan. Itu duit antaran itu pun aku hutang, bukannya aku bayar. So aku nak kena ganti balik dekat dia.
Tapi mana aku nak cari duit? Dah 2020 pula kan. Harga mahal, barang pula mahal. Aduh. Tak tahu nak buat macam mana. Oh lah hang, ada bini susah nak jaga. Hang tengok aku ni, bunyang mata kata. Padam muka hang.